Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal anah." Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitu al-hilmu, sifat sopan, dan wal anah, iaitu sifat tenang, ya. Jadi dua sifat iaitu sopan dan tenang ni merujuk kepada sifat seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ashaj bin Abdul Qais, ya, yang memiliki sifat tersebut. Jadi di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini kedua-dua sifat ini amat disukai ataupun amat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat al-hilmu, iaitu sifat sopan, ya, sopan santun, lemah lembut, penyabar, itu al-hilmu, ya. Dan juga al-anah, iaitu sifat tenang, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Memang merupakan sifat yang sangat mulia, ya. Siapa-siapa pun kalau ada sifat ini memang orang tu memang kita kata baik betul lah, ya. Baik, lemah lembut, bijaksana, berhemah, ya. Dan memang kita sangat menyukai orang-orang yang ada sifat-sifat yang seperti ini, ya. Jadi dalam kehidupan kita, ya sahabat, kadang-kadang dalam masalah ibadat, ya, kita nak solat, kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kadang-kadang kita buat macam macam ekspres saja, ya. Nak laju, nak cepat aja, ya. Jadi mulai hari ini kita gunakan sifat sopan, ya, dan juga sifat tenang ni dalam ibadat kita, ya. Kalau kita nak solat, ya, ya, solatlah dengan tenang, solatlah dengan sopan, dengan sabar, ya. Janganlah tergesa-gesa, ya. Kerana kita nak dapat khusyuk. Begitu juga kalau ketika kita berdoa, kita baca Quran, ya, buatlah dengan tenang, ya, supaya kita dapat rasa sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, ya. Begitu juga kalau kita berkomunikasi, ya, dengan sesiapa sajalah dalam keluarga, di tempat kerja, dengan kawan dalam masyarakat, ya. Kedua-dua sifat itu, ya, al-hilmu, ya, sifat sopan, lemah lembut, penyabar, ya, dan juga sifat tenang, ya, tidak tergesa juga sangat penting, ya, supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang kita kesali ataupun kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang kita akan kesali kemudian kelak, ya. Jadi kalau semua orang ada dua sifat ini, hidup akan rasa bahagia, akan rasa ceria, akan rasa sejahtera, dan kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Terima kasih.